Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Hari ini kita menemu seorang tetamu, iaitu beliau antara orang yang famous dekat Masjid Jami' apa? Al-Jalal wa Kamal. Al-Jalal wa Kamal. Pajak Song. Kita terus kepada beliau untuk memperkenalkan diri dan asal daripada mana dan selebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu nama saya Muhammad Nasir bin Ishaq. Berasal dari Penaga. Bakat Kapok yang terkenal dengan Kampung Agong. Sekarang ni. Hari ini saya nak sembah santai santai. Kita santai-santai biasa-biasa, tak ada macam tak ada serius-serius sangat Yalah, tak apalah. Dulu masa kanak-kanak dulu, apa yang Abang Nasir selalu buat, selalu main. Macam kami dulu duk main guli, duk main getah apa semua tu. Boleh cerita sikit Dia macam ni, dia generasi yang terdahulu macam saya ni, main guli samalah macam law pun ada. Ada juga yang main guli. Tapi yang tak ada zaman law ni, yang ada zaman dulu macam Mirandes. Apa tu? Randes. Macam pukul daerah kotak, ada 6 kotak, kena pukul bola, lari lah. Macam yang selipar tu punya? Bukan, yang tu 7 kasut. Oh, yang tu 7 kasut. Nah, yang ni yang macam orang putih tu, Min Randes tu. Min apa? Kriket. Ya, dia kita kena pukul bola tu. Kalau pukul jauh, untung lah. Kita boleh lari banyak pusingan. Apa? Merendes. Merendes. Bunyi macam Sepanyol tu. Main guli, main gasing. Benda biasa Benda biasa lah. Tapi yang gasing pun dah kurang lah malam ni. Gasing mana? Gasing yang buat nyeri. Yang ada paku tu yang ada paku, buat nyeri. Kena bentuk sendiri gasing tu. Pakai kayu. Pakai pokok jambu. Siapa ada pokok jambu zaman dulu, habis kena tebang. Jambu apa tu? Tak kira jambu. Jadi pokok jambu. Jambu batu. Jambu yang dia naik tumbuh lautan tu. Jambu yang jambu kampung-kampung ni lah. Main musim gasing, masa lama lah. Pokok tu part ni bagi jambu lah namanya. Jambu, nangka. Elok main-main gasing tu, habis main makan terus. Ada batang dia tu buat bentuk gasing. Batang dia dah kita makan lah. Batang. Lah saya ingat buah tu. Bukan. Tapi gasing tu buat macam bentuk buah tu lah. Macam tu ada. Lah saya dah ingat kan gasing tu buah jambu tu. Jangan. Sekali badai habis hancur. Dulu banyak peminat kampung ni main ciligan. Main ciligan. Ligan orang tu pegang dia ni jadi. Dia macam ni lah, police entry. Police entry lah. Police entry ni pula. Police ada entry juga. Lepas tu Aci buat sembunyi. Kaki buat sembunyi. Aci buat sembunyi. Dia kena kira, kalau kau ni jadi, dia kena kira 10. Contoh saya jadi. Saya kena pergi pejam mata tu, kira sampai 10. Boleh lari lah. Buat sembunyi. Cari lah. Cari dapat. Dapat. Kena kata cuk. Okey. Saya pernah. Kena kata, tak kata tak sah. Dapat. Dia pula jadi. Kalau contoh lah, dia pergi pegang salah nama. Dia nama Mat, datang aku dapat dah Abu. Tengok Mat. Pecah periuk. Kena jadi sekali. Kena jadi sekali. Kena abang pecah periuk. Kena ulang balik. Dia kena jadi sekali lagi. Dia kena abang pecah periuk. Kamu keluar, dia kena jadi sekali. Cara lain, bunyi lain. Dulunya tu. Sebab setahu saya dulu pun saya duk main macam tu juga, tapi tak ada lah pecah periuk apa. Pecah wali. Dia lebih ni lagi lah. Dia lebih mendalam. Tadi saya lupa nak tanya. Boleh cerita sikit latar belakang kampung
Abang Nasir, mungkin ada legenda-legenda ke dekat kampung ni ke apa semua tu. Ataupun ada ya benda yang istimewa yang membuatkan kampung ni ke? Ada ke? Dia macam Penagah. Kisah-kisah ke? Penagah ni dia satu pekan kampung yang agak terpencil lah di Pulau Pinang ni. Kerana dia terpisah dengan Sungai Muda. Sungai Muda. Kalau kita nak pergi dari kita sini ni, dari sini di hujung Pulau Pinang ni ada Pematang Dari, Kuala Muda, Bakatua. Kalau kita nak pergi ke kota Kuala Muda seberang, kita kena naik perahu. Sebelum tu belum ada jambatan lagi. Naik perahu. Kita kena mengharungi sungai tu, sungai kota Kuala Muda tu. Kena naik perahu. Masa naik perahu tu, tok saya duduk sebelah, duduk seberang. Tok wan saya semua duduk seberang. Duduk di Pantai Merdeka. Kalau kata nak pergi rumah tok saya, kena naik perahu tu lah. Naik perahu tu, dalam hati ni kata kalau ada buaya jahanam kata. Tapi situ memang tempat situ banyak buaya. Memang ada buaya. Naik perahu lah. Dia tak pakai enjin. Dia pakai dayung. Pakai dayung. Dah naik tu, lagi sampai dekat ujung, tak duit 5 kupang, 2 kupang, sekupang. Baling macam tu. Dia buat satu bekas, baling dalam tu. Kadang tak atas tempat duduk tu. Selalu dia kata sekali seberang tu berapa kupang? Sekupang. Kalau bawa barang-barang 2 kupang tu lah. Murah lah. Murah. Tapi walaupun murah, tapi nak dapatkan sekupang tu susah. Susah. dia murah tapi nak dapatkan tu Dulu ni kalau kata jalan, jumpa duit 2 kupang ke sekupang dalam tanah tu, tenyeh sampai merelit. Tenyeh dengan kaki kan, di pasiak ke, di rumput ke, di simen ke. Bagi merelit tu, pergi kedai tu, dapatlah opok satu, sekelat satu. Nasi lemak satu. Ke sekupang nasi lemak? Sekupang. Tapi kita nasi lemak satu kita kurang makan. Kita banyak duk beli opok ni. Opok kam-kam. Yang murah lah. Tam-tam. Kam-kam.